Daripada semua pengalaman yang dilalui oleh dunia kita, oleh kemanusiaan, ada hikmah yang boleh kita ambil. Maksudnya, kita tak boleh abaikan sesuatu hanya kerana ia dihasilkan oleh orang yang bukan daripada kalangan kita atau yang tidak percaya seperti kita. Sebaliknya, kalau ada kebaikan atau kebenaran di dalamnya dan ia tidak bercanggah dengan kepercayaan asas kita, maka kita juga boleh menerimanya. Kita boleh masukkan ke dalam budaya kita sendiri. Di Bosnia dan Herzegovina, apabila mereka mencadangkan supaya ada wilayah berasingan untuk orang Serb, wilayah berasingan untuk orang Islam dan wilayah berasingan untuk orang Kurd, Ali Jet Izetbegovic berkata, kami akan terus berjuang menentang perkara ini. Beliau berkata, kami mahu hidup bersama-sama kerana hidup bersama bermakna memelihara kehidupan. Dan di dunia ini, salah satu contoh terpentingnya masih lagi pengalaman bandar Islam. Hari ini, jika anda pergi ke Bosnia dan Herzegovina, sesetengah menara masjid dibiarkan dalam keadaan runtuh. Bahagian atasnya telah runtuh. Tetapi di kampung-kampung dan bandar-bandar, gereja dan masjid masih berdiri bersama. Kerana mereka hidup bersama, anda tidak akan nampak gereja yang rosak. Salam sejahtera semua. Para penonton, kita berbicara tentang mendiang Alia Izetbegovic, tokoh penting pemikiran kita. Tetamu hari ini ialah Profesor Dr. Mahmud Haq KXN. Selamat datang, Profesor. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Bagaimana anda? Terima kasih banyak, Cikgu. Hari ini kami ingin berbicara dengan anda tentang Alia Izetbegovic dalam konteks karya-karyanya. Beliau mempunyai karya penting seperti Islam di antara Timur dan Barat. Ini adalah karya agungnya. Jika anda setuju, mari kita mulakan dengan buku ini. Apa pandangan anda? Buku Islam di antara Timur dan Barat adalah karya agung Alia Izetbegovic. Ia menghimpunkan seluruh pemikiran dan pengalaman beliau. Buku ini diterbitkan pada tahun 1984. Iaitu, ia diterbitkan ketika Alija Izetbegovic berusia 59 tahun. Dan beliau juga pernah ditanya bila beliau menulis buku itu. Alia Izetbegovic memberikan jawapan yang menarik. Maksudnya, untuk sebuah buku yang berfokus pada pemikiran dan falsafah, orang mungkin menjangkakan ia mengambil masa 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun untuk ditulis. Kepada wartawan yang bertanya, Allahyarham Izetbegovic menjawab, sejak zaman sekolah menengah lagi. Memang betul begitu. Maksudnya, nota-nota yang diambil sejak zaman sekolah menengah, catatan daripada pembacaannya, pemikirannya. Beliau menggabungkan semua ini dan menulis buku Islam di antara Timur dan Barat dalam tempoh yang sangat panjang. Pentingnya buku ini adalah seperti berikut. Buku ini, dalam dunia yang benar-benar terbahagi kepada Blok Timur dan Blok Barat, sebenarnya di bahagian pendahuluannya terus memberi isyarat kepada umat Islam bahawa dunia ini akan berubah dan boleh dianggap sebagai satu seruan agar umat Islam kembali mengambil peranan mereka yang sepatutnya dalam sejarah. Allahyarham Izetbegovic sendiri yang berkata begitu. Maksudnya, satu seruan tentang bagaimana umat Islam akan kembali menjadi pelaku utama dalam perubahan sejarah. Islam di antara Timur dan Barat terdiri daripada dikotomi-dikotomi dan pemahaman Izetbegovic juga begitu. Malah, beliau ada satu ungkapan. Beliau berkata, sehingga hari ini hanya ada 3 pandangan dunia di dunia ini, tidak lebih daripada itu. Pandangan-pandangan ini ialah Yahudi, Kristian dan Islam. Yahudi dikaitkan dengan materialisme dan keduniaan. Kristian pula dikaitkan dengan kerohanian dan keakhiratan. Islam pula berpegang pada logik kedua-duanya sekali. Maksudnya, Islam menerima kedua-dua dunia dan akhirat. Manusia itu terdiri daripada jasad dan juga roh. Jadi, ia adalah satu fahaman, satu mentaliti, satu agama yang menyatukan dikotomi yang sering dianggap bertentangan ini dan pada masa yang sama merupakan satu amaran serta pandangan hidup yang langsung. Menurut Alija Izetbegovic, Islam di antara Timur dan Barat memang sebuah karya yang sangat bernilai.
Saya nak tekankan, karya ini juga merupakan satu seruan kepada pemikiran Islam dan masyarakat Muslim pada abad ke-20. Jadi ia adalah satu sumbangan yang sangat penting. Sebab itu, saya juga ingin mengesyorkan kepada para penonton, membaca buku Islam di Antara Timur dan Barat karya Alia Izzat Begovic memang akan memberikan banyak manfaat kepada seseorang. Afu, bagaimana pendekatan Alia Izzat Begovic dalam usaha untuk menyatukan masyarakat Muslim? Ustaz. Ya, sebenarnya Alia Izzat Begovic memang seorang Muslim, seorang alim Muslim. Beliau melihat dunia daripada sudut pandang dunia Islam. Maksudnya, beliau menerima Islam bukan sahaja sebagai asas pemikiran, tetapi juga mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian. Pandangan-pandangan beliau juga berkembang selari dengan ajaran Islam. Apabila Alia Izzat Begovic melihat kepada masyarakat Muslim, beliau mendapati terdapat keadaan yang bercanggah. Menurut Izzat Begovic, terdapat satu krisis dan kegawatan dalam masyarakat Muslim dan pada asasnya, krisis ini berpunca daripada krisis moral. Izzat Begovic menamakan perkara ini seperti berikut. Maksudnya, telah wujud satu jarak antara Islam dan orang Muslim. Malah ini adalah ungkapan aforisma beliau. Beliau berkata, Islam itu indah, tetapi di manakah kedudukan kita dalam hal ini? Sebagai orang Muslim, di manakah kita berada? Kerana amalan orang Muslim, hubungan yang mereka bina dengan dunia telah mengalami perubahan dan menimbulkan masalah. Dan apabila anda tidak hidup mengikut ajaran yang anda percayai, agama yang anda anuti, seperti yang diperintahkan olehnya, akan wujud satu kekosongan. Di situlah punca percanggahan dan dari situlah juga timbul krisis. Alia Izzat Begovic menganalisis perkara ini dan apabila beliau melihat masyarakat Muslim, beliau mengajukan soalan berikut. Ini soalan yang ditanya sejak abad ke-19. Seperti anda maklum, soalan seperti adakah Islam menghalang kemajuan atau mengapa masyarakat Muslim ketinggalan ditanya. Soalan-soalan yang telah ditanya sejak abad ke-19. Terutamanya sejak separuh kedua abad ke-20. Iaitu bermula dari tahun 60-an apabila Alia Izzat Begovic mula lebih aktif menulis, menerbitkan majalah dan menghasilkan karya. Allahyarham Izzat Begovic melihat adanya perpecahan dalam masyarakat Muslim. Di satu pihak perpecahan ini, terdapat golongan yang cenderung ke barat dan mereka digambarkan sebagai individu yang bertentangan dengan nilai tradisi mereka sendiri. Terdapat juga golongan yang telah terasing daripada masyarakat mereka sendiri, tradisi mereka dan agama mereka lebih cenderung menerima fahaman positivis serta meniru barat. Di pihak yang satu lagi pula, terdapat kumpulan agama yang lebih kelihatan berpegang pada agama serta sikap tradisionalis yang menentang segala perkara baru, mengamalkan Islam hanya sebagai unsur budaya dan mengulangi sesuatu hanya kerana ia wujud pada masa lalu tanpa mempersoalkan maksudnya, serta tidak begitu cenderung untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang sedang berubah. Alia Izzat Begovic memanggil golongan ini sebagai konservatif. Namun, beliau mengatakan bahawa kedua-dua kelompok ini mewakili satu bentuk polarisasi, satu perpecahan budaya. Mereka tidak akan dapat saling memahami dan pada masa yang sama, mereka juga tidak akan mampu memainkan peranan dalam membina masa depan masyarakat Muslim. Oleh itu, seruan Alia Izzat Begovic adalah kepada mereka yang memahami perkara baharu, yang mengenali Barat dan beliau sendiri sebenarnya boleh dianggap sebagai seorang pakar falsafah Barat yang sangat hebat. Malah, untuk buku Islam di Antara Timur dan Barat, beliau pernah ditawarkan supaya karya itu diterima sebagai tesis kedoktoran falsafah. Memang benar, beliau sangat menguasai falsafah Barat dan merupakan seorang yang berfikiran Barat. Dari satu sudut, jika kita lihat sebagai seorang dari Bosnia dan Herzegovina, beliau memang mempunyai pengaruh dari Eropah. Tetapi pada masa yang sama, beliau juga bukanlah seorang yang menerima bulat-bulat segala perubahan yang berlaku dalam tamadun Barat dan segala yang datang dari Barat. Beliau sangat sedar akan segala percanggahan yang wujud dan juga sangat peka terhadap krisis kemanusiaan yang berlaku. Dan Alia Izzat Begovic pada masa yang sama juga memiliki budaya wahyu yang sangat mendalam. Kita dapat lihat daripada penulisannya bahawa beliau sangat mengikuti Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW dengan baik. Kehidupan praktikal beliau juga sangat sederhana. Beliau benar-benar menjalani kehidupan yang boleh dijadikan contoh dalam kesederhanaan dan juga seorang yang memiliki sifat rendah diri serta penuh dengan sifat tawadu. Jadi, beliau menginginkan lahirnya satu generasi yang berpendidikan
sedar akan zamannya, tetapi asas utamanya tetap Islam. Beliau juga menyatakan bahawa generasi seperti itu masih belum benar-benar lahir sepenuhnya dan ini mungkin boleh dijadikan peringatan. Maksudnya, ia sangat mirip dengan apa yang disebut oleh Mehmet Akif sebagai asma. Jadi, ia sangat menyerupai tipologi asma. Jadi, di sini, Ustaz, apakah cadangan penyelesaian yang dikemukakan oleh Izzet Begovi dalam konflik antara tradisi dan kemodenan? Ustaz tadi buat pemerhatian. Ada cadangan penyelesaian? Jika ada, apa dia? Ya, pertama sekali, perkara utama yang dikemukakan oleh Izzet Begovi sebagai penyelesaian ialah isu pendidikan. Maksudnya, masyarakat Muslim perlu berpendidikan terlebih dahulu. Untuk menjadi kuat pun, anda perlu berpendidikan. Katakanlah, hanya menjadi kaya dengan sumber bawah tanah seperti minyak atau hanya kaya melalui perdagangan tidak akan membuatkan anda benar-benar kuat. Pada masa yang sama, anda perlu memiliki pengetahuan yang mendalam. Mengetahui sesuatu itu bukan sekadar mengulang-ulang perkara yang sama. Contohnya, jika kita percaya dunia sedang mengalami krisis, jika kita kata dunia sudah menjadi tempat yang bermasalah dan kita mengakui keadaan tertekan ini bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi juga untuk orang di Barat, orang di Timur, untuk kapitalis dan juga untuk sosialis. Jadi, apakah alternatif yang kita tawarkan? Jadi, menurut Alia Izzet Begovi, kita perlu melahirkan satu jenis manusia yang sedar akan semua perkara ini dan mampu menawarkan alternatif. Sebab skim pendidikan sangat penting. Beliau mengatakan bahawa kebebasan adalah isu yang sangat serius di kebanyakan masyarakat Muslim. Padahal, asas kepada akhlak adalah kebebasan. Beliau menyatakan bahawa seseorang yang tidak bebas juga tidak boleh menjadi seorang Muslim. Oleh itu, Izzet Begovi juga menyatakan bahawa beberapa struktur institusi sedia ada dan unsur tradisional perlu dipersoalkan. Maksudnya, dalam hal ini, pemikirannya juga telah membuat sesetengah orang rasa tidak selesa. Tapi, semua ini hanyalah pendapat. Saya nak tegaskan, ia tidak pernah bersifat provokatif. Alia Izzet Begovi juga seorang yang sangat menjaga adab. Saya ingin tekankan perkara itu secara khusus kerana pemikiran boleh berbeza-beza. Maksudnya, pemikiran. Beliau juga membuat tafsiran berdasarkan zamannya sendiri, keadaannya sendiri dan pengalamannya sendiri. Jadi, kata-kata Alia Izzet Begovi pun bukannya tidak boleh dikritik. Sudah tentu. Tetapi apa yang dilihat oleh Alia Izzet Begovi di sini adalah seperti berikut. Maksudnya, masyarakat Muslim perlu melalui satu proses Islamisasi semula. Satu proses yang menekankan kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, mengutamakan kebebasan dan akhlak, serta menghadapi dunia. Di sini saya maksudkan keterasingan manusia dalam dunia yang mereka diami. Maksudnya, beliau telah mengenal pasti dan menyatakan pada zamannya bahawa kita perlu menghentikan arus yang akan menghilangkan sifat kemanusiaan kita, menjadikan kita bukan lagi subjek bermoral dan akhirnya menjadi hamba kepada sistem yang sedia ada. Dan beliau juga menegaskan bahawa hanya orang Islam yang bukan sahaja boleh, malah wajib melakukannya. Tapi saya ingin nyatakan satu perkara lagi. Ketika beliau pertama kali dipenjarakan, iaitu pada tahun 1946 sebagai ahli Pertubuhan Pemuda Muslim, Alia Izzet Begovic telah dijatuhkan hukuman penjara oleh rejim komunis dan pada masa itu beliau berkata bahawa komunisme kemungkinan besar akan runtuh menjelang akhir abad ini. Pada penghujung abad ini, katanya, Islam akan sekali lagi menjadi satu alternatif di dunia dan ketika itu usianya baru 21 tahun. Beliau membuat ramalan seperti itu. Kemudian, bertahun-tahun selepas itu, ketika beliau menjadi presiden, sama ada di Pertubuhan Persidangan Islam atau ketika berucap di mana-mana, beliau berkata, saya telah terbukti betul dalam satu perkara. Maksudnya, komunisme telah runtuh kerana komunisme adalah satu rejim yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab itu ia pasti akan runtuh. Tetapi, katanya, saya silap dalam ramalan bahawa Islam akan kembali menjadi satu alternatif di dunia. Kenapa saya silap? Kerana umat Islam masih belum mampu melakukan lonjakan itu, dan ini merupakan satu tanggungjawab yang menanti mereka dalam sejarah. Begitulah ulasannya. Nah, anda bincang idea anda tentang pendidikan dan kesedaran tuan. Jadi, model bagaimana yang beliau cadangkan di sini? Kalau nak huraikan cadangan beliau dalam pendidikan, adakah beliau utamakan pendidikan Islam atau mencadangkannya? Bagaimana? Ya, sudah tentu.
Seperti yang kita maklum, ada satu sabda Nabi kita. Hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang mukmin. Di mana sahaja dia jumpa, dia patut mengambilnya, begitulah maksudnya. Daripada semua pengalaman yang dilalui dunia dan manusia, ada banyak hikmah yang boleh kita ambil. Maksudnya, kita tak boleh abaikan sesuatu hanya kerana ia dihasilkan oleh orang yang bukan daripada kita atau yang tidak seakidah dengan kita. Sebaliknya, jika ada kebaikan atau kebenaran di dalamnya dan ia tidak bercanggah dengan kepercayaan asas kita, kita juga boleh menerimanya. Kita boleh masukkan ia ke dalam budaya kita sendiri. Pandangan Alia Izzat Begovic juga seiring dengan perkara ini sebab beliau sendiri mendapat pendidikan dalam gaya barat. Tetapi organisasi yang Muslim sangat penting. Semasa masih di sekolah menengah, Alia Izzat Begovic bersama rakan-rakan sebahagiannya pelajar sekolah menengah, sebahagiannya pelajar universiti dan ada juga yang sudah tamat universiti membaca buku bersama-sama. Mereka cuba untuk memahami dunia. Mereka cuba untuk mengetahui tentang bagaimana sistem dunia berfungsi, ideologi-ideologi yang berbeza. Saya sedang bercakap tentang tahun 1940-an. Maksudnya, pada zaman Perang Dunia Kedua, mereka berpendapat bahawa adalah perlu untuk menguasai beberapa bahasa asing. Dan bukan sekadar mengulangi sesuatu. Lihat, ini bukan pemikiran skolastik, tetapi pemikiran yang dinamik dan kritikal. Alia Izzat Begovic sangat menekankan kepentingan pemikiran kritikal, tetapi beliau juga ada menyebut sesuatu. Maksudnya, dalam catatan yang beliau tulis semasa di penjara, beliau menulis satu ungkapan seperti ini. Kalau saya akan mewajibkan subjek pemikiran kritikal di semua sekolah Muslim di Timur, katanya. Malangnya, katanya, Timur tidak pernah melalui sekolah yang kejam ini dan inilah punca kepada banyak kelemahan, katanya. Beliau mempunyai perspektif yang kritikal kerana sebenarnya jika kita tidak mempunyai perspektif yang kritikal, kita tidak akan dapat mempersoalkan keadaan yang kita sedang alami. Kita akan menerimanya bulat-bulat atau bertindak balas secara spontan. Kita akan bertindak balas tanpa menawarkan sebarang alternatif. Perkara yang sering ditekankan oleh Alia Izzat Begovic berkaitan dengan pendidikan dan kesedaran ialah, pertama, mempersoalkan keadaan yang sedia ada dan kedua, mengambil perkara yang baik. Mengambil perkara yang berkaitan dengan hikmah. Tetapi pada masa yang sama, sudah tentu menghasilkan alternatif baharu tanpa kehilangan pendirian Islam. Di sini, dalam pendidikan kanak-kanak, wanita juga perlu mendapat pendidikan. Kadar celik huruf pada masa itu jauh lebih rendah. Dan ini adalah satu usaha menyeluruh. Kerana seperti yang anda maklum, akhlak bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan jantina. Allah Ta'ala tidak menurunkan akhlak berbeza untuk lelaki dan wanita. Begitu juga dalam contoh yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini, kita perlu sedar bahawa akhlak dan kebebasan adalah konsep yang jauh lebih mendalam. Tetapi beliau juga menyatakan bahawa kita perlu menilai keadaan diri kita sendiri. Dalam buku Deklarasi Islam oleh Alia Izzat Begovic, malah terdapat statistik yang diberikan. Antara masalah utama yang menyebabkan keadaan dan kelemahan kita sekarang ialah isu kurangnya pendidikan. Maksud saya, apabila kita bercakap tentang pendidikan Islam, ia bukanlah sekadar pendidikan Islam yang biasa. Sebagai contoh, biar saya kongsikan tajuk salah satu makalah beliau. Adakah kita melahirkan Muslim atau hanya rakyat yang patuh? Beliau menyatakan kebanyakan kumpulan atau struktur agama di tempat kita hanya mementingkan melahirkan rakyat patuh. Mereka mahu orang terus taat kepada mereka, tidak mempersoalkan apa-apa dan menerima sahaja apa yang diberikan. Beliau benar-benar menentang perkara ini. Sebaliknya, kita sepatutnya berusaha melahirkan individu yang bebas, dinamik dan berakhlak. Termasuklah struktur dan institusi yang sedia ada. Kerana semua ini bukanlah sesuatu yang tidak boleh diubah. Ia boleh dikritik, tetapi berdasarkan apa ia dikritik, sudah tentu. Kita juga perlu bersikap terbuka terhadap kritikan dalam satu sistem yang teratur dan betul. Jadi ada satu sudut pandang yang kritikal di sini. Bagaimana pula kepimpinan Alia Izzat Begovic, cikgu, menjadi contoh dalam mengatasi perpecahan budaya? Ya, saya rasa ini juga satu isu yang penting. Sebab Alia Izzat Begovic bukan sekadar seorang yang menulis buku, menulis artikel dan menghasilkan pemikiran. Beliau juga ada peranan dalam praktik.
Beliau juga seorang presiden. Seperti diketahui, beliau memegang jawatan presiden di Bosnia dan Herzegovina selama 10 tahun. Sebahagian besar tempoh itu berlaku dalam keadaan perang dan pasca perang dalam tempoh luar biasa. Perkara itu juga perlu diambil kira. Tetapi beliau adalah seorang yang hidup secara sederhana. Pertama sekali, beliau hidup seperti mana yang beliau percaya. Dalam hal ini, tiada sesiapa pun, termasuk musuh-musuhnya, yang akan berlaku tidak adil kepada Alia Izetbegovic. Saya rasa ini penting kerana antara masalah paling besar yang kita lihat dalam masyarakat Muslim ialah wujudnya banyak percanggahan dalam hal ini. Maksudnya, orang ramai tidak menjadi seperti apa yang mereka percaya dan katakan. Kerana menjadi seperti yang kita katakan itu sangat penting. Itu yang pertama. Satu lagi, Alia Izetbegovic, walaupun ada beberapa propaganda hitam terhadapnya di Bosnia dan Herzegovina, perkara itu tetap berlaku. Alia Izetbegovic tidak pernah berhasrat untuk menubuhkan rejim seperti di Iran atau Arab Saudi. Kerana merujuk kepada beliau sebagai seorang Islamis dan juga intelektual, selalu ada cakap-cakap seperti lelaki ini akan mengisytiharkan syariah di sini, akan buat itu dan ini. Dan beliau sendiri pun berkata begitu. Maksud beliau tentang Islam pun, pada pendapat saya, adalah seperti itu. Beliau mengimpikan sebuah masyarakat di mana orang Kroasia, Serbia, Bosnia dan unsur-unsur lain boleh hidup bebas sebagai diri mereka sendiri dan bersama-sama mencipta kekayaan hidup bermasyarakat. Ini sesuatu yang menarik dan beliau berjuang untuk itu. Pernah satu ketika semasa perang, ada cadangan untuk memberikan satu wilayah khas kepada orang Serbia dalam Bosnia dan Herzegovina sebab mereka semua hidup bersama di situ. Apabila dicadangkan supaya orang Serbia, Muslim dan Kroasia masing-masing mempunyai wilayah sendiri di Bosnia dan Herzegovina, Alia Izetbegovic berkata, kami akan terus berjuang menentang perkara ini. Kami mahu hidup bersama. Kerana hidup bersama bermakna memelihara kehidupan. Dan di dunia ini, salah satu contoh terpenting tentang hal ini masih lagi pengalaman bandar Islam. Pengalaman bandar Islam bukan sahaja memelihara orang Islam, tetapi juga membolehkan bukan Islam, iaitu golongan bukan Muslim, hidup dengan selamat sebagai amanah Allah. Alia Izetbegovic sangat jelas dalam hal ini. Aho. Anda bercakap dalam konteks kepimpinan beliau. Pada masa yang sama, jika kita lihat dari segi toleransi dan kepelbagaian budaya Alia Izetbegovic, bagaimana beliau menjadi contoh untuk umat Islam. Jadi, jika kita lihat dari sudut keislaman beliau, bagaimana pandangan anda? Baiklah, biar saya ceritakan dua peristiwa berkaitan dengan perkara ini. Pertama, pada tahun 1983, beliau terlibat dalam satu kes yang dikenali sebagai Perbicaraan Sarajevo, di mana beliau telah menerbitkan buku Deklarasi Islam pada tahun 1970. Beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun atas tuduhan memecah belahkan Yugoslavia. Pemikir Muslim lain, tokoh masyarakat, ahli akademik dan sebagainya juga telah didakwa dan dijatuhi hukuman. Kemudian, pada tahun 88, beliau dibebaskan dari penjara. Beliau tidak dipenjara 14 tahun. Beliau menjalani hukuman 5,5 tahun. Tahun 90 beliau menjadi presiden. Sekarang bayangkan tempoh antara itu tidak sampai 1,5 tahun. Beliau dibebaskan pada akhir tahun 88. Setelah menjadi presiden, wartawan bertanya Izetbegovic soalan ini. Mereka berkata, pendakwa raya, hakim dan lain-lain yang telah memenjarakan anda secara tidak adil, semuanya masih memegang jawatan mereka. Apa yang anda akan lakukan? Adakah anda akan membalas dendam? Adakah anda akan menuntut balas? Tidak, katanya. Alia Izetbegovic sudah pun berusia dan mempunyai cucu ketika beliau dipenjarakan. Mereka juga katanya, sebagai seorang manusia, saya tidak memaafkan mereka. Tetapi sebagai ketua negara, saya memaafkan mereka, katanya. Sangat indah. Itu satu perkara sebagai seorang manusia kerana keluarganya telah melalui satu tragedi yang besar. Memang betul, sebenarnya beliau berada di penjara pada usia itu untuk tempoh yang sangat lama. Satu lagi perkara, pada pendapat saya, itu juga satu contoh yang baik. Ada juga satu kata-kata aforisme beliau yang kadang-kadang dikongsi di media sosial dan sebagainya. Musuh-musuh kita bukanlah guru kita, katanya. Itu juga berkaitan dengan satu peristiwa. Perang sememangnya satu tempoh yang luar biasa. Lebih daripada 900 masjid telah musnah, rosak akibat perang. Lebih daripada 900, telah dibakar.
Orang Kroasia terutamanya yang membakar masjid-masjid itu, malangnya. Tetapi tiada gereja yang mengalami kerosakan. Hanya satu sahaja. Maksudnya, di situ saya rasa mungkin juga kerana keterujaan perang. Seorang pegawai artileri Muslim telah memusingkan meriamnya dan menyebabkan kerosakan pada sebuah gereja. Alia Izetbegovic telah menghukum askar-askar tersebut. Maksudnya, guru kita bukanlah mereka. Sebab itu kalau anda pergi ke Bosnia dan Herzegovina hari ini, anda akan dapati sesetengah menara masjid masih dibiarkan berdiri. Dalam keadaan runtuh, bahagian atasnya telah musnah. Tetapi di kampung-kampung dan bandar-bandar, gereja dan masjid wujud bersama. Kerana mereka hidup bersama, anda tidak akan nampak gereja yang rosak. Kedua-duanya adalah contoh yang sangat baik, cikgu, dan beliau juga seorang ahli politik. Dalam konteks moral dan politik, beliau juga telah menunjukkan keseimbangan ini. Bagaimana pandangan anda tentang perkara ini? Bagaimana beliau membina keseimbangan di sini? Seperti yang anda tahu, politik dan moral sentiasa dianggap sebagai topik yang penuh ketegangan. Sejak dari awal lagi, malah dalam teks klasik pun, kita sering membincangkan tentang politik, kuasa, terutamanya pemerintahan, apa yang akan mengehadkannya. Kita telah membaca pelbagai perdebatan berkaitan dengan perkara ini. Di sini wujud satu ketegangan etika dalam dirinya sendiri. Sudah tentu, perkara ini juga adalah sesuatu yang Alia Izetbegovic fikirkan secara mendalam dan pada masa yang sama, beliau juga merupakan seorang ketua parti politik serta presiden negara dalam tempoh yang luar biasa. Alia Izetbegovic adalah seorang yang benar-benar melalui semua pengalaman ini. Kini, kebijaksanaan beliau sentiasa mendahului sisi politiknya. Perkara itu perlu ditegaskan dari awal. Maksudnya, Alia Izetbegovic bukanlah seorang yang mengorbankan moral hanya kerana mendapat kuasa. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Skim perkara pertama yang memberi kesan kepada saya semasa zaman saya sebagai pelajar universiti. Pada masa itu, ucapannya mula diterbitkan. Maksudnya, sebelum perang bermula, ketika penubuhan Republik Pertama di Bosnia dan Herzegovina, mula-mula secara federatif, kemudian proses mengisytiharkan kemerdekaan sendiri, kemudian peperangan dan ucapan-ucapan yang beliau sampaikan semasa perang. Saya sangat terkesan dengan perkara itu. Malah, dalam ucapan-ucapannya semasa perang pun, beliau sentiasa berpegang pada prinsip. Ada ucapan parti. Akhir sekali, dalam sebuah buku yang mengumpulkan ucapannya, tajuk buku itu juga diambil daripada ucapan tersebut. Kita tidak akan menjadi hamba. Kita tidak akan menjadi hamba, tapi kenapa? Kita akan patuh pada undang-undang dan prinsip. Walaupun kuasa sudah di tangan kita, itu tidak bermakna kita boleh menggunakannya tanpa batasan. Malah itu adalah kata-kata beliau sendiri. Maksudnya, ada ungkapan seperti kuasa merosakkan, kuasa mutlak, maksudnya benar-benar merosakkan. Dia bercakap tentang sifat kuasa yang merosakkan. Kuasa sentiasa mempunyai pengaruh yang merosakkan. Untuk mampu melawan, dia menekankan rasa takut kepada Allah. Maksudnya, hanya akhlak berasaskan rasa takut kepada Allah yang boleh menahan diri daripada kuasa ini, katanya. Saya lihat dia amalkan ini dalam hidupnya. Alia Izetbegovic berjaya meraih hormat, walaupun dari musuh. Bagaimana dia dapat hormat dari musuh? Pertama, patuhi prinsip perang. Lihat, orang-orang yang berperang dengannya memulakan perang dengan niat tidak membiarkan seorang Muslim hidup di sini. Mereka telah kehilangan keseimbangan akhlak dan politik. Dia pula berkata sebaliknya. Dia berkata, saya pastikan orang tidak seperti saya juga boleh hidup di sini. Lihat, seorang berperang demi satu ideal, yang seorang lagi pula berjuang untuk tujuan yang berbeza. Dia hidup hanya untuk, katakanlah, kepuasan nafsu primitifnya. Dia hidup kerana kebencian, kerana dendam. Pada Izetbegovic, perkara seperti itu tidak wujud. Di sini kita dapat lihat bagaimana beliau membina hubungan antara politik dan akhlak dengan sangat seimbang. Saya juga ingin merujuk kepada perkara ini kerana ia berkaitan. Alia Izetbegovic dalam karya di antara Timur dan Barat, dalam Islam, malah apabila ditanya kepadanya, beliau berkata, mungkin ini adalah satu konsep yang saya boleh sumbangkan kepada sejarah pemikiran. Drama dan utopia. Sekarang, dalam drama dan utopia, seperti yang anda tahu, adalah gambaran masyarakat ideal. Namun, dalam gambaran masyarakat ideal ini,
utopia sebenarnya cuba mencari jawapan kepada persoalan bagaimana kejahatan dapat dihapuskan. Dan mereka mengidealkan sekurang-kurangnya satu struktur masyarakat di mana kebaikan menguasai. Menurut Alia Izetbegovic, kebanyakan rejim totalitarian sebenarnya berpunca daripada utopia kerana mereka hanya mempunyai satu bentuk kebaikan dan mereka memaksakan kebaikan itu kepada seluruh masyarakat. Nampak macam bagus bagi mereka yang berfikiran fasis atau yang mempunyai pemikiran totalitarian. Kononnya bila semua orang berfikir sama, semua masalah akan selesai. Tidak, Izetbegovic juga berkata bahawa itu bertentangan dengan realiti manusia. Perbezaan dan kepelbagaian pemikiran manusia adalah sesuatu yang memang datang daripada sifat manusia itu sendiri. Beliau mengatakan bantahan terhadap utopia. Di dunia ini, utopia tidak akan wujud. Kita tidak boleh mencipta syurga di atas muka bumi. Sama sekali tidak. Sebab apabila anda cuba mencipta syurga di dunia, anda akan terpaksa menyingkirkan mereka yang tidak sama seperti anda. Alia Izetbegovic menyatakan dengan jelas bahawa negara-negara Blok Timur, termasuk juga Nazi sebelum itu, terutamanya selepas Perang Dunia Kedua, telah cuba memaksakan satu utopia ke atas kehidupan dan dunia. Dan beliau sangat tegas menentang perkara ini. Beliau juga mengatakan bahawa ini tidak boleh menjadi satu utopia, tetapi pada akhirnya kita juga memikul satu tanggungjawab. Baiklah, dunia ini tidak akan menjadi syurga di muka bumi, itu kita terima. Tetapi dunia boleh menjadi tempat yang lebih baik. Untuk itu, kita perlu berjuang. Inilah yang hanya boleh dicapai jika politik dan kuasa dihadkan dengan akhlak. Ketika kita bercakap tentang beliau, kita juga tidak boleh lupa bahawa kita sedang bercakap tentang seorang insan seperti itu. Alia Izetbegovic ialah seseorang yang telah meletakkan jawatan sebagai presiden dan salah satu sebab beliau meletakkan jawatan sebagai presiden seperti yang ditulis dalam bukunya Tarikh Tank LM adalah saya tidak mahu mati sebagai presiden. Ini juga sangat penting. Ya, ini satu penutup yang sangat indah, Cikgu. Memang, seperti semua anekdot yang anda sebutkan tadi, ini juga menunjukkan betapa berharganya nama ini. Terima kasih banyak atas komen-komen bernilai anda. Kita telah bercakap tentang seorang alim bijaksana yang tidak akan habis diceritakan dan dibincangkan. Semoga kita telah membuka pintu untuk penonton supaya mereka membaca dan memanfaatkan buku beliau. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Penonton dikasihi, hari ini kita bincang tentang tokoh bijaksana Alia Izetbegovic. Jumpa di episod seterusnya. Selamat tinggal.